Hello, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk bagaimana saya nak memotong baju untuk pakaian rasmi ya. Baju rasmi polis. Okey. Mula-mula sekali saya akan mulakan dengan basic dulu ya. Basic dia macam ni. Dekat hujung ni ya, dekat hujung ni, daripada hujung ni kita kira 3 inci satu suku ke sini. Kemudian kita tanda 3 suku daripada yang ni. Begitu juga bawah ni 3 inci satu suku dan 3 suku daripada garis ini masuk dalam. Kemudian kita akan garis yang ini sampai ke bawah dan kita garis lurus. Begitu juga yang ini kita garis lurus. Jadi dalam ukuran tu kita akan cek dia punya bahu. Macam ni, bahu dia 18, otomatik dia punya saiz ni adalah saiz L ya, saiz L. Jadi kita ambil pattern saiz L. Kita mula bahagian belakang dahulu. Okey, belakang dahulu. Kemudian semasa kita nak buat ni, kita kena pastikan ya, di hujung dia ni, di hujung dia ada allowance di sebelah sana. Di sebelah sana ada allowance tu. Ya. Okey. Kemudian kita tanda macam ni. Kemudian kita garis. Kemudian kita garis macam ni. Kemudian kita ambil bahagian yang ni. Kita tengok hujung ni kalau dia sama. Kemudian kita pastikan yang ini lurus, barulah kita garis bahagian sini. Okey. Kemudian bahagian pinggang ni kita tanda macam tu. Okey, kita tengok dia punya panjang. Jadi kita pakai tali ukur untuk cek panjang dia. Daripada atas sebelah sini sampai bawah. Jadi ukuran ni panjang dia 30,5 sampai sini. Jadi kita terus garis ikut yang pattern ini. Hanya pastikan yang ni lurus. Macam tu. Okey, untuk mencari bawah dada, kita ambil dia seinci daripada yang ini turun ke bawah. Kemudian dada dia 43. Kita ikut ukuran 43 lah. Okey, 43 bahagi 4 sama dengan 10 inci 3 suku. Ya, kita tanda situ. Kemudian kita tambah basi dia 3 suku. Bahagian pinggang pula kita letak sini. Pinggang dia 41,5. Okey, 41,5 ni 10 inci 3 hon. Kemudian kalau dia nak dart, kita letakkan dart. Lebih kurang ini saya letak 3 hon lah. Biasanya saya letakkan setengah inci. Kemudian 3 suku basi. Okey. Kemudian bahagian punggung 44. Okey, 44 bahagi 4 sama dengan 11 ya. Kita letak basi 3 suku. Kemudian barulah kita garis ya. Kita garis ikut ini. Tapi kalau saya tengok dia ni macam lurus je ni. Bolehlah. Jadi kalau dia bergantung pada badan seseorang ya. Ada orang besar perut, ini mungkin perut dia ada besar sikit lah. Sebab tu dia lurus macam ni. Sebab dia kita kena letak dart lagi di belakang. So dia minta dart kan. Kemudian bahagian ini, sebab pattern yang saya bagi ni, yang saya pakai ni ada pattern lama. Jadi dia punya bahagian belakang ini sikit, termasuk ke dalam sedikit. Jadi saya perbetulkan, bagi lurusnya ini ke sini. Okey, ambil ukurannya ini. Okey, untuk 43 ni, kita akan bahagi 2 untuk dapatkan bulatan ketiak. Jadi bahagi 2 ni 21,5. Kena pastikan ukur ni adalah 21,5 ya. Ini kita mula daripada yang ini ya. Sebab nanti dijahit di situ. Okey, 6 ya, 21,5. Kemudian kita ukur dia punya collar. Okey. Kalau ikut ukuran yang ini,
dia mungkin 18 saja. Okey. 18. See? 18. 9 kali 2, 18. Tapi dia punya collar ni adalah ukuran dia 19,5. Jadi saya adjust lah daripada sini sikit, 6 inci 1 horn. Jadi kena pastikan sama juga sebelah menyebelah. 6 inci 1 horn. Ini bagian ni saya turun sedikit dan baru pusing macam tu. Kemudian bawah ni saya turunkan dalam 3 suku, baru saya bagi naik. Okey, kita cuba ukur. Ini saya main agak lah, jangan pening-pening kepala, saya cuma agak saja berdasarkan pengalaman yang saya ada. Nah, ngam 19,5. Okey. Kemudian letak leher di collar di sini untuk tukang jahit tahu dia punya collar saiz berapa. Jadi daripada atas ni kita ambil 7 inci 3 suku. Ya. Kemudian kita pakai L untuk menanda bahagian penutup poket. Untuk poket pula kita turun 3 suku. Sebelah ni 3 suku dan kita buat garis lurus. Okey, untuk poket tu kita cari dulu bahagian tengah dia. Macam yang ini daripada sini, dia 8 inci 1 suku. Jadi kita tengah dia 4 inci 1 horn. Jadi ini bahagian tengah. Jadi untuk poket ni biasanya dia 5 inci. Jadi bagi 2 lah. Ya, bagi 2. So ini kita akan garis lurus sebagai penanda di mana bahagian poket ya. Kemudian barulah ya kita letakkan nama pemilik. Macam ini pemilik dia ini ya. Okey, so kita potong pula dia. Ini saya dah siap tanda-tanda semua. Okey, untuk yang penonton-penonton yang ada di Malaysia, kita campaign lah. Saya campaign dalam video ni. Siapa yang nak gunakan SIM card yang boleh buat duit, okey, call atau WhatsApp kita atau hubungi kita. Kita akan bantu ya. Jadi nak SIM card yang boleh buat duit untuk anda, daripada isi kredit tiada dapat apa-apa manfaat, ini kamu boleh dapat insurans, boleh tambah pendapatan lagi. Orang kata nak ada kredit kematian lagi. Jadi daripada SIM card yang kita pakai ni, kalau tiada semua manfaat tu, boleh beralih kepada SIM card Tone Wow. Okey, so kita sambung balik. Ini kita simpan penahan, pastikan di hujung ni. Ini ya. Ngam-ngam di sini. Kita boleh rasa dengan tangan. Okey. Di sini kena dia tepat-tepat ya. Jadi oleh kerana tu dah kita buat macam ni, kita potong di bawah ni. Bagi basi dia ya, lebih kurang setengah inci. Kemudian bila sampai sini lebih kurang 3 suku. 3 suku ya, 3 suku daripada tempat ni. Agak-agak je lah. Terus kita buat bengkok macam ni. Ini untuk rasmi ya, pakaian rasmi. Kemudian ini sekali potong dengan di bagian belakang dia. Nampak tu bagian belakang dia. Okey. So potong ni. Okey. Ini ada basi ya di sebelah sini. Tengok nampak saya bagi basi. Ya, bagi basi. Okey. Ada satu benda yang saya terlupa ya, nak bagi tahu. Bahagian depan ni untuk pakaian rasmi dia kena ada satu garis, lebih kurang satu pembaris ni. Kita tanda di sebelah sini ya. Kemudian kita gunting bagian hujung ni. Lebih kurang 3 suku dari garis ni lah. Okey, dah tu. Ini kita duplicate untuk bahagian belakang. Kemudian kita tanda ni
bahagian ni bawah dan tengah. Okey, bermakna bahagian belakang ni yang kita tanda. Ini. Kemudian daripada sini kita ukur 4 inci turun ke bawah. Kita tanda bahagian tengah. Okey. Oleh kerana dia ada dot ya, kita tanda bahagian pinggang ni. Undur sedikit yang bahagian depan saja. Kita tanda ini. Okey, kemudian barulah kita ambil ini bahagian belakang, simpan dulu. Kita fokus bahagian depan dulu, kita kena bagi rata di bawah dia. Di atas dia macam ni. Okey, kita gunting. Okey. Kemudian kita gunting ni. Kemudian kita gunting ni. Lepas tu kita gunting ni. Kemudian kita tanda di atas ni. Okey, duplicate bahagian sini. Kita pastikan dia lurus ya. Okey, duplicate bahagian mana? Bahagian tengah ini. Kemudian kita duplicate bahagian poket. Kemudian bahagian atas ni, atas poket. Atas poket kita tanda sampai hujung. Manakala poket ni kita tanda sampai sini saja. Okey. So nampak tu ya? Dia ini 21,5 adalah bulatan lengan dia. Okey. Untuk yang kita di DM ni, kita ada dipanggil kain di dalam dia tu ya. Kain di dalam ni untuk sekejap ya. Okey, biasanya saya ada sisa-sisa kain yang saya sediakan khas untuk bahagian dalam nanti. Ini kain lebihan panjang ya. Panjang dia lebih kurang ikut sama macam ni lah, lebih kurang. Jadi dia kena ada lebih kurang 4 inci atau 5 inci. Paling baik lah 5 inci, jangan 4 inci. 5 inci paling sikit dan biasanya 6 inci paling mudah. Tiada masalah lagi. Kemudian okey, kita buat poket dia 21,5. Okey, poket dia ni saya dah ada pattern dia. Pattern ni kita guna pattern kedai lah. Okey. Ini 21,5 ukuran dia. Okey, jadi kita ukur sama ada ngam atau tidak. Nah, tepat sekali 21,5. Dan kita bagi basi 3 suku. Kemudian kita turun 10 inci untuk panjang lengannya. 10 inci panjang lengan. Kemudian bahagian bawah ni kita letakkan 5 inci daripada bawah ni. Kemudian kita tanda ni dan tanda atas dia. Kemudian bulatan lengan kita ambil di sini. Ukuran bulatan lengan dia adalah 13 inci. Kemudian kita undur 3 suku. Ya, 3 suku untuk dia punya bahagian basi. Kemudian kita tanda yang ini. Okey. Okey. Setelah itu paling selamat adalah kita gunakan pin ya. Gunakan pin untuk menahan bahagian sini. Tapi biasanya saya tidak guna pin. Saya guna apa ni? Dipanggil penahan ini. Tapi ini kali ini saya nak tunjuk bagaimana kita nak gunakan pin ya. Di atas ni kita kena letak basi untuk jahit nanti.
Yang ini saya potong, dia tak sama macam ni. Ini bahagian hadapan. Jadi nanti bahagian depan saya akan potong sedikit mengikut daripada pattern tadi. Di sebelah sini saya kasih tebal sedikit. Ini bahagian belakang ya. Bahagian belakang tebal sedikit, kemudian lebih besar sedikit ke sana. Yang bahagian depan ni kita ikut yang pattern tu. Okey, kemudian kita gunting bahagian sini. Kita tanda tadi. Kemudian guntingnya ini. Kemudian belok. Okey, dah tu kita gunting hujung ni. Gunting hujung ni. Okey, sudah ya. Ambil pin. Okey. Bahagian yang ini, depan ni kita akan tanda X. Tanda X. Untuk memastikan dia diketahui bahawa itu adalah bahagian depan baju. Dan bahagian yang ini kita cari center. Tengah dia. Dan kita gunting ya. Kita gunting sedikit untuk memperlihatkan di mana dia punya bahagian tengah. Okey, untuk yang ini kita tanda di mana kita gunting tadi. Ini juga kita tanda bagaimana kita gunting. Okey, kemudian kita garis ya. Okey, yang ini kita garis daripada hujung ni ke bawah, kemudian bawah sekali, kemudian bahagian tengah. Ini kan tangan kita tahan sini, lepas tu kita pindah tangan kita ke sini. Tanda. Tanda. Untuk bahagian tengah ni pula, bahagian bawah ni, kita tanda hanya bahagian tengah sahaja. Okey, pindahkan tangan ke sana, tahan, tekan kuat-kuat. Kemudian buat macam ni ya. Itu cara kita nak duplicate. Okey, untuk tangan ni dah selesai. Okey. Dah selesai bahagian tangan, bahagian depan sudah selesai, kita selesaikan pula bahagian belakang ya. Untuk bahagian belakang ada sisa kain di hujung ni. Nampak tu? Sisa kain ni. Inilah yang kita akan manfaatkan untuk guna bahagian belakang tersebut. Bahagian belakang ini, sini ada tanda kan? Kita tanda juga bahagian kain tu. Okey, ini kita potong lebih daripada kain yang base dia punya asas. Bahagian bawah ni kita lipat macam ni. Kemudian jangan gunting kain tu sekali, bahagian bawah saja. Okey. Jadi dia akan nampak macam ni. Okey, kemudian buka dan kita tanda tu bahagian belakang. Okey, macam kita cakap tadi, dia ni ada dot ya, ada dot. Jadi cara untuk kita nak dapatkan dot, kita ambil bahagian ni, kita tanda dulu bahagian 3 suku. Ini bahagian pinggang ya. Kemudian kita bahagi dua yang ini. Contohlah ini 11, 5,5 lah. Jadi bawah ni kita tanda 5,5, atas ni kita tanda 5,5 untuk kita dapatkan garis lurus ya. Untuk dapatkan garis lurus. Bahagian dalam juga kita garis. Okey. Bahagian tengah ni kita tanda. Bahagian atas ni bagaimana kita tanda? Bahagian sebelah sini. Lebih kurang 3 suku daripada atas ni. Okey. Kemudian bahagian bawah ni kita agaklah tengah-tengah antara ini dengan ini. Tapi perempuan dia tak sama ya. Itu perempuan nantilah saya akan ajar dalam video yang lain. Okey, bawah duplicate, bawah ni duplicate, bahagian ini duplicate. Kemudian okey, basi tadi bukan basi ya. Ruang untuk dot tadi adalah lebih kurang yang biasa kita bagi adalah 1/2 inci. Tapi tadi saya letak hanya 3 hon, jadi 3 hon sebelah, 3 hon juga di sebelah. Saya garis bengkok macam ni, garis bengkok macam ni. Begitu juga dengan di sebelah, 3 hon dan 3 hon di sebelah. Kita bagi dua lah, 3 hon, 3 hon. Tanda, tanda. Macam tu ya. Kemudian satu lagi bahagian belakang. Bahagian luar ni, bahagian luar kita tanda
garis hujung dengan garis ini. Okey, tertanda. Okey, dah siap untuk kita potong bahagian belakang baju rasmi polis, bukan operasi ya. Baju rasmi polis. Okey, bahagian belakang dah ada. Lengan dah ada. Bahagian depan dah ada. Okey, so itu sahaja. Diharap dapat memberi manfaat. Kalau sekiranya bermanfaat, boleh share dengan kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like kita punya video supaya orang lain boleh lihat dan menonton video ini. Terima kasih. Bye-bye.